Assalamualaikum, saya Hanani daripada MIH Reka dan Bina Berhad. Hari ini saya berada di Banting, Selangor. Dan rumah anda lihat di belakang saya ni mempunyai 4 bilik dan 3 bilik air. Untuk bukaan tapak 51 kali 42 dan total keluasannya adalah 1477 kaki persegi. Tanpa buang masa, jom kita review rumah di belakang. Okey, ini adalah bahagian teres yang berkeluasan 5 kali 14 kaki. Di bahagian teres pun kami berikan kemasan plaster ceiling beserta dengan cornice. Okey, ini adalah ruang tamu berkeluasan 16 kali 27. Di bahagian ruang tamu terdapat juga ruang makan beserta dengan ruang keluarga. Kami berikan kemasan plaster ceiling beserta cornice dan untuk ketinggian lantai ke ceiling kami adalah 11.5 kaki. Okey, dan untuk ruang makan berkeluasan 10 kali 18 kaki. Mempunyai satu sliding door powder kotak hitam yang di-upgrade oleh owner. Di sebelah ruang makan terdapat satu bahagian ruang dapur berkeluasan 12 kali 15 dan mempunyai satu bahagian dobi berkeluasan 5 kali 8 kaki. Untuk pelanggan MIH, kami berikan tabletop beserta dengan backstage secara percuma. Dan untuk rumah ni, panjang tabletop adalah 18 kaki dan untuk design tas di-upgrade oleh owner. Okay, ini adalah bilik utama berkeluasan 17 kali 13 kaki. Mempunyai satu bilik air di bahagian dalam. Okey, ini adalah bilik air 1 berkeluasan 5 kali 8 kaki. Untuk spek standard kami berikan kemasan tas sehingga ke ceiling. Okey, ini adalah bilik utama berkeluasan 17 kali 13 kaki. Mempunyai satu bilik air di bahagian dalam. Okey, ini adalah bilik 2 berkeluasan 10 kali 11 kaki. Kami berikan kemasan tas seluruh rumah. Cuma untuk rumah ni, design tas di-upgrade oleh owner. Ini adalah bilik air 2 berkeluasan 5 kali 7 kaki. Kami berikan kelengkapan sendiri asas, cuma untuk rumah ni di-upgrade oleh owner. Okey, ini adalah bilik 3. Untuk bilik 3 dan 4 sama keluasan, iaitu adalah 12 kali 11. Untuk pom wiring lampu kipas sudah include dalam package kami. Cuma untuk pom aircon ada tambahan wiring. Ini adalah bilik 4. Untuk setiap pintu bilik, kami berikan pintu mounted door dengan kemasan cat jenama Jotun. Dan untuk pintu bilik air untuk rumah ni di-upgrade kepada bifold door. Okey, ini adalah bilik air 3 berkeluasan 7 kali 5 kaki. Untuk ketinggian di bahagian bilik air yang kami berikan adalah 9 kaki. Untuk kemasan cat, kami menggunakan kemasan cat jenama Jotun. Anda boleh memilih satu warna di bahagian dalam. Untuk spek standard kami berikan spis jenama Siemens dan kami skim dinding di bahagian dalam. Jika anda berminat dan nak tahu lebih lanjut, follow MIH for more info. Jangan lupa rebut peluang anda untuk dapatkan promosi April ini yang berlangsung daripada 1 April sehingga 30 April. Tertakluk pada terma dan syarat. Dan setakat itu daripada saya Hanani daripada MIH Reka dan Bina Berhad. Kami di MIH, kami reka dan bina rumah mengikut bajet dan citrasa pelanggan. Baik, Assalamualaikum.